Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazli bin Mota. Saya daripada unit Parit Tanjung Pendang. Ini adalah bendang selepas seminggu kita jalankan proses taburan dolomite powder. Alhamdulillah selepas seminggu tabur dolomite ni, hasil kita dapat traktor tu boleh jalan hingga 90%. Berbanding sebelum ni kita hanya mampu jalan 60% saja daripada petak ini. Hari ini kita punya 90%. Okey, sebelum ni tanah ni berkeadaan jerlus lah. Jentera memang selalu lekat, traktor, padi, dan paling terbaru excavator pun lekat. So dia memang tanah tu lembut betul. Jadi kita cuba masukkan dolomite ni powder untuk bagi keras sikit tanah tu. Alhamdulillah, apa yang saya perhati hari ni, walaupun hasil dia taklah setinggi yang kita anggapkan 100%, tapi bagi saya dapat 90% pun dah tinggi dah. Okey, alhamdulillah musim ni kita dah dapat 90% untuk jalan traktor, dan kita tengok hasilnya tu nanti lepas kita ambil padi. Okey, mampu dah jentera mesin padi ni jalan macam tu. Musim sebelum ni padi tu cantik juga kan, tapi yang mesin yang boleh jalan hanya dapat 400 kilo je. Yang lain boleh tengok je padi tu.